Bila saya pergi tournament, ada yang cakap perempuan tak boleh main, kena masak kat rumah. Mungkin dia orang ingat perempuan tak boleh main kot. Mula-mula saya sekolah macam biasa. Lepas tu saya dengar cerita cikgu buat futsal untuk perempuan. Saya gembira lah. Lepas tu saya cepat-cepat bagi tahu kawan. Dia orang pun berminat. Keesokan harinya mula kumpulan saya jadi johan untuk futsal tu. Saya main posisi striker atau midfield. Saya main bola sejak daripada darjah 1. Abang saya yang tunjuk skill, lepas tu saya terus masuk kem bola. Yang ni player of the week saya dapat kat kem bola. Dekat kem bola saya paling pendek lah. Yang lain semua tinggi-tinggi. Walaupun saya pendek tapi perempuan yang besar pun saya boleh dribble, lepas tu pecut. Diorang pun tak boleh kejar. Coach paling best, Coach Kevin. Dia ajar shooting, lepas tu dia cakap, "Go Nina, go Nina." Saya boleh timbang bola. Rekod saya 101. Nanti saya nak buat lebih banyak timbang bola, nak rekod lagi banyak. Nanti bila saya besar nanti, saya nak jadi pemain perempuan untuk Malaysia yang pertama. Kepada perempuan yang lain, kalau tak pandai main bola tu, jangan give up. Berusaha tu tangga kejayaan.